Hari ni Pia dengan Sarah request Welly buat kek Red velvet. kek red velvet. So jom kita buat. Red velvet. Tu je lah mu tahu. Pia Sarah siap dah kek red velvet. Lah, tu bukan kek. Red velvet kau ni. Sorry lah Mama tak pandai buat kek. I'm sorry about that. Buat kek mana aku pandai. Membeli aku pandai lah. Tengok ni. Numi dia keluarkan sabun baru yang red velvet. Wow, kali ni siapa yang join, siapa yang beli set red velvet ni, boleh join CB weh. Mana tahu kok. Tiba-tiba hari raya meledak. Lepas tu dapat ni bag Numi untuk letak sabun-sabun kan. Dapat siapa duit raya daripada Numi? Oh ni lah dia guys. Red velvet, sabun red velvet terbaru daripada Numi. Kalau hot sebelum ni macam strawberry, hot lama memang tak ada dah. Dia pun buat keluar hot baru red velvet pula. Ni perbezaan yang macam strawberry dengan red velvet. Tapi saiz dia sama je 80 gram. Tapi bagi Ellie, bila founder dia buat yang kecil gini lagi senang. So macam kalau kita nak bawa pergi travel ke apa ke kan senang. Dia kecil gini tapi sama je saiz 80 gram. Comel gila. Lepas tu bau dia macam kek. Aku rasa nak makan. Ya Allah, aku puasa hari ni ya Allah. Buih dia pun macam biasa banyak. Ellie tak air sikit je. Siapa yang ada masalah jerawat, jeragak, kulit breakout, kulit kusam, walaupun mengandung tak ada masalah pakai. Nak raya, kayak gini, nak flawless kulit, tolonglah pergi beli sabun red velvet Numi. Comel kulit. Segar weh, wangi. Lepas Ellie cuci muka, kulit memang rasa fresh, rasa tegang. Comelnya kulit. Red velvet ni dia keluar untuk raya ni sahaja. Untuk raya tahun ni sahaja. Lepas pada raya dia habis dah, di stok dah pengeluaran. So siapa-siapa yang nak join, nak beli red velvet yang terbaru ni, nak bau kek dekat muka, lepas tu nak join CB untuk duit raya ni, jangan lupa masuk live Numi malam ni di launching. Pergi beli, okey?